Masukkan 1 hingga 2 sudu cili kisar lah. Bawang cili. Masukkan daging tadi. Daging. Tambahkan 2 sudu sos tiram. Tiram. 2 sudu sos cili. Dan also 3 sudu kicap manis. Jam. Ikan masin ada lebih dalam peti. Letak je lah. Lepas tu korang tambahkan 1 cube pati ayam. Ikan. Korang rebus makaroni tu dengan garam sikit. Lepas tu kita masukkan dalam kita punya tumisan tadi. Lepas tu korang tambahkanlah sikit lah. Ada benggala, merah, hijau, kuning, tak kisah warna traffic light. Tomato. Naik seri sikit kita punya makaroni tu. Pecah telur. Lengkapkan seasoning dia. Letakkan garam, Garam. sebut perasa, Daun sup. kacau-kacau, and siap boleh serve. Dah siap. Kona buat cara Kona lah apa yang ada kat dalam tu. Yes! Ha, nak pergi beli pula tu. Tak tahu nanti rajin ke tak. Nanti ada. Boleh makan kan? Kita buka puasa. Bismillah. Panah, panah. Baca doa dulu. Amin. Bismillah. Sedap kan? Boleh lah. Sedap kan? Makan tu bercap, cap, cap. Makan tutup mulut lah. Cop cap makan. Itu yang dah muncung tu dah kenapa dah?